makanan. Ya. Sekarang kita dah siap beli makanan. Apa kat ikan mas? Kita buat makanan. Lengoh ya tanya aku ni. Yang ni kita ada apa? Tapi banyak gila apa tu? Kita nak balik on the way kadang-kadang. Asal dah ke kat pasar, dekat pasar memang jangan harap dah nak comel. Jangan harap. Memang kadang-kadang ni agak tak malu sikit. Dekat sini kejap. Pergi belayar bersama saya. Hai semua, jangan lupa subscribe channel saya. Bukan payah seketika pingsan, mana nafas buat tanya. Can I see you for a minute? Boleh aku visit? See you mom and dad, aku pamit kalau Tak nampak saya dah sidak kawan saya berjam-jam. Saya baru awal. Bukan dapat berapa. Aku tak jumpa lagi kawan aku kat mana. Tu kawan kita dah jumpa dah. Kita dah makan ikan. Aku tak tahu dah tudung aku. Kalau tak tudung aku ni memang baik pada jago nak benda ni. Jangan weh. Aku suruh Arisa, Yoko, Fika. Jom kita pergi cari makanan. Ya. Kau tengok video tak? Arisa cakap, ayah kena rajin buat video. Tunduk dah tanya aku. Dia nak buat sampai penuh jadi macam ni. Senang sikit. Bawa aku nampak performance sikit. Sekarang kita dah siap beli makanan. Kita buat makanan. Bukan nak suka oksigen. Ikan makan dulu oksigen kan? Kawan saya dia tak nak masuk. Kawan saya ada tak nak masuk. Lengoh dia tanya aku. Oh, tengok. Kita nak masuk sebiasa hantar orang. Kalau aku ada sebaik sekarang, kita akan cuba untuk main kita punya macam dia dari buat semua jadi buat kena ada keyakinan diri untuk buat dekat public. So sempat sebenarnya ni bos. Yang ni kita ada apa? Kalau biasalah hotdog lah. Ni hotdog. Ni hotdog juga. Ni kabur veggie. Ngam. Yang ni aku makan pula. Baiklah, kita dah sampai. Panahnya. Nampak pasir kan? Ada angin ke? Dok, sebab aku kalau tengok video kat IG aku dok, malu semua dekat gini. Lepas tu kakak Arisa yang mulia, adik semua dekat. Kalau masuk kat sini, dia kata kiri, apa sikit muka kita. Kau cakap pasal tu. Tengok, tengok apa jadi kapur tu. Apa tu kat kiri. Passport. Passport.
Tak nampak sangat padahal. Nampak kuning je. Ha, nampak. Tak ada. Tak ada ekor tau. Apa? Enggak. Mana tu angkat tu? Itel lah. Itel lah. Tengah membahas. Oh, tengah makanan. Oh, hari dah. Boleh lah. Iya pakai tok. Tak sejuk pun. You makan teri kat depan apa? Pasal kucing dia pernah tengok Joko tu kat belakang. Bumbu kucing aku cabut dan rumah kali aku dulu. Aku tengah muka mu. Aku kemung. Ah, congoknya. Kau tak basah. Jangan. Kat sebenarnya dah kurang. Dah. Tapi seorang sampai dia buat yang saya cakap tadi. Nampak tak rumah kau? Ah, nampak. Tapi banyak gila. Apa tu? Nak tahu cakap apa. Kayu-kayu. Sekarang kita dah siap untuk buat trek bersama kawan-kawan saya. Baiklah Arisa. Capek Awas saya Arisa. Aku dah buang dah sikit video. So sekarang kita nak balik on the way ke depan. Dia dorang pun dah macam apa dah. Memang kalau di pantai tu memang macam. Memang tak nampak macam tu orang. Memang tu orang pun. Memang dia tanya aku. Dah tak nak tidur saja. Saya malas dah nak pergi tidur saya. Jalan-jalan dengan aku. Kat sini je. Tak bunyi kan bat burung. Alah. Sebenarnya kita orang perjalanan kita orang nak balik rumah jauh lagi. Jalan kaki. Aduh. Aku tak tahu lah kita apa tu. Biasa dah ke kat pasar. Bila kat pasar memang jangan harap dah nak comel. Jangan harap. Dengan aku pun lengah dah gini. Lengah. Saya tak tahu kenapa orang saya jalan slow. Dah menarik di kepala saya. Dan kita orang memang dalam merah molek tu dengan aku. Sebaik baju hitam suai hitam. Muka macam ni lagi. Dengan tepi paginya ni. Alam tak dia. Sebenarnya bila lagi kita muka dekat. Ini pok kita orang meletak AC kat sekolah. Oh, memang beretas AC. Itu lantaklah logi ke apa kita nak lalu ke. Aku tak kisah dah. Dan kalau penat ni memang kiri kanan aku tak kisah dah. Walaupun sekarang macam dengan make upnya baju hitam, dengan baju hitamnya saya sanggup ceburi kan. Bunda cakap dah panas. Panas pun saya sanggup meretas apatah lagi. Baiklah, rasanya lebih. Pada depan sekali ni, kawan aku duduk belakang. Nampak kat belakang. Ini putih. Sebab nak sampai beras slipper ni. Kalau slipper ni, aku nampak peluh. Aku pun dah tak nampak dah ni. Tengok, nampak? Nampak tak? Nampak tak? Oh, nampak tak? Lori pun tak apa lori. Tak apa lori. Saya tahu lori tengok. Kadang ni agak tak malu sikit. Kadang-kadang je saya malu. Kadang-kadang ni saya macam bila dah penat ni, tak ada dah malu penat dah. Orang tengok pelontak dah. Lembu ke kambing ke duduk tepi saya tak kisah dah. Kawan saya pun saya dah sanggup tinggal kalau duduk belakang lambat. Sabar pisah dengan kawan tu. Pasal nak nampak tak? Dah jalan kan? Hidup ini kerasnya. Semua dia terkena tak tepi dulu. Kat sini kejap.
Aku tak tahu make up tapi make up dapat poin lagi ya. Ini tempat kita duduk dekat sekolah. Penat pun tak apalah. Dah bisa berfoto. Bergerak balik. Aku tahulah orang tengok. Aku tahu je orang tengok. Tapi aku tak kisah. Kereta ni pun. Ini memang jalan kita orang selalu balik sekolah. Tak sampai. Panas boleh. Betul. Tidak apa gila make up aku. Alhamdulillah sampai sudah. Okay, sekarang kita dah sampai dekat rumah. Tapi masalahnya muka aku gila memang basah. Berpeluh tapi make up aku tak cair. Alhamdulillah. Dan aduh lah, tangan sebelah ni kan. Sebab saya pegang kursi satu tau. Lepas tu pegang tikar lagi. Lepas tu sebelah ni pegang telefon untuk rekod. And tangan saya macam orang kata apa macam lemak kita hilang. Macam tu lah. Lebih kurang. And apa macam orang tengok-tengok. Saya tak kisah apa kalau orang tengok. Sebab saya tak kisah kalau orang tengok. Sebab saya tak kisah orang tengok. Sebab bagi saya kita nak terberdikari macam tu. Banyak benda yang kita akan lalui pasal nanti. So sekat benda tu saya rasa macam biasa lagi. So saya fikir macam tu lah. Berapa kadang-kadang saya fikir macam malu tu ada. Tapi tak ada lah macam over sangat. Okay, jangan lupa like and subscribe. And bye. Baiklah tudung aku ni. Memang tak ada dah. Tapi rasa aku okey.